Macam mana keadaan mak? Ni sekat ni tak ada apa-apa dah, alhamdulillah. Nampak kan? Dia ni apa ni yang dia orang beritahu tak ada masalah apa-apa. Ya. Cuma yang tinggal rumah tu lah. Rumah. Yang saya ni Ha? lepas daripada tobat itu, daripada 4 yang saya berasa tu kan, yang tekak ni, kalau makan, alhamdulillah. Ya. Tak pernah sangkut lagi ya. Tapi yang lain tu dia memang ada. Macam lepas asap, buncit semua sebab saya lupa nak minta tolak itu. Dulu ni yang mana perawat-perawat yang menubat saya lah. Dia cakap yang buncit ni. Sebab kalau ikut tu kira macam dia puja nama saya tu dekat katak. Lepas tu benda tu bertanam dekat ubah palung tu. Ubah palung tu. Tapi selama orang cari-cari ni tak pernah jumpa kat mana. Okey. Itulah. Tapi tak tahulah itu yang dia cakap. Tapi macam perawat-perawat ni bukan kata seorang. Yang 4 tu cakap benda yang sama. Ya. Itulah dia punya cerita dia. Tapi ni apa saya yang kalau saya ni yang buncit, berat badan, apa semua tu itu lepas kita ubat hari tu dalam 2-3 hari lepas tu memang dia datang balik. Cuma yang makan ni alhamdulillah. Tak, memang telan tu lepas. Tapi yang lain tu memang tak apa, kita pelan. Kalau benda-benda ni kita buat pelan memang. InsyaAllah. Menantu saya ni dia memang banyak dia lah orang dulu kadang untuk bisnes ni kan. Satu kali pula dia pun muda. Jadi kadang-kadang tu duduk tender semua. Ya, yang mana tu ni yang betul tak. Ini apa masalah nanti saya lepas bulan puasa itu dia saya mimpi kena patuk ular 2 kali tau. Patuk ular. Dari jari ni. Lepas tu 2 minggu jari ni duduk sakit. Dia berdenyut lah. Berdenyut. Lepas tu start tu memang ada gangguan tak boleh tidur. Bila tidur ada mimpi. Mimpi apa? Lalu yang hari tu saya mimpi saya mimpi yang saya tengah tidur dengan isteri saya. Tapi belakang kepala isteri saya ni makhluk lain lah. Bila pusing baru isteri saya. Okey. Sebab kena mimpi patuk ular tu. Okey. Jin penyihir, aku perintahkan kau daripada dalam batang tubuh Mek Nur Muhammad binti Masuri ni. Kau keluar, kau duduk tepi tu. Kau keluar sekarang. Jin saja. Jin penyihir ni, yang kianat ni. Kau keluar sekarang, kau duduk tepi tu. Keluar. Sakut pianu. Keluar. Kau tarik daripada ibu jari kaki ni sampai mumbun. Yang jari-jari yang dia sakit apa semua ni, kau tarik segala bisa-bisa ni. Tarik semua. Kau duduk. Tarik segala bisa-bisa daripada ibu jari kaki sampai mumbun. Daripada kulit, daging, darah, urat saraf, urat besar, urat lu kecil, darah, tulang, sumsum dan segala organ-organ dalaman. Dia tarik semua bersihan. Barang-barang kau tarik, kau duduk tepi tu. Lagi satu, kau tarik segala barang-barang dekat kedai tu, yang dia menego tu. 2 tompet tu, kau tarik semua bersihan. Buat sekarang. Bersihan kedai-kedai tu. Tarik semua. Tarik semua bersihan. Segala 2 kedai dia yang dia menego ni. Tarik semua. Kalau aku cek kan, kalau ada aku terajang kau orang. Kau jangan main aku. Buat. Jari-jari tu tarik. Bisa-bisa tarik semua. Kan rasa badan kau.
Sendiri rasa lah. Ya. Ha? Ingat? Ingat kan? Ha. Okey. Sekejap. Kau dah rasa ringan kan? Ini baru yang jin penyihir tu saya keluarkan. Kata nafas kau. Tadi apa beza nafas kau yang tadi dengan yang apa angkat tangan. Angkat bahu punya kau tadi test apa rasa? Ringan. Ha? Ringan. Kau yang merasai. Okay. Okay. Tu sihir Ini sako pula. Sako. Keluar daripada badan tubuh. Nek Nur. Yang tadi tu hilang. Tadi dah hilang lah. Tengah bekas-bekas kan. Kan hilang kosong kan. Cuba dengan apa kosong. Dengan nak. Cuba kau angkat tangan kau pun semua. Kosong. Dengan. Apa rasa pemikiran kau? Apa rasa? Lagi okey. Ha? Lagi okey? Lagi ringan kan? Betul tak? Dia tahu tak? Itu dia cerita